Video ini dibawakan kepada anda oleh Leko Kombi. Pada zaman Rasulullah SAW telah berlaku suatu isu yang mana para sahabat telah menghadap Rasulullah SAW untuk mengadu kepada baginda SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya peniaga-peniaga di dalam pasar di dalam kota Madinah, mereka menaikkan harga barang dengan sesuka hati mereka. Wahai Rasulullah, kami meminta kepada kamu sebagai pentadbir kota Madinah Munawwarah untuk menetapkan harga barang, matikan harga barang supaya peniaga-peniaga di dalam pasar Madinah tidak boleh lagi sesuka hati menaikkan dan juga meningkatkan harga barang mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha huwal musta'in al-qabid al-basit. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang merupakan penetap harga barang. Al-Musa'ir, dialah yang penentu harga barang. Dialah yang telah tetapkan dan telah tentukan pada bulan ini berapa harga barang, pada bulan hadapan berapa harga barang, pada minggu hadapan berapa harga barang, pada tahun hadapan berapa harga barang, pada 10 tahun, pada 20 tahun yang akan datang. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Dan sebuah hadis sahih menyatakan bahawa Allah telah menetapkan segala-galanya, telah menentukan segala-galanya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mengapa daripada siang-siang Allah Ta'ala telah jamin rezeki mereka supaya manusia tidak terlalu risau mengenai rezekinya, walaupun asbab rezeki itu perlu diusahakan, perlu diikhtiarkan. Namun di situ bukan tempat kekhawatiran, di situ bukan tempat kegelisahan kita. Kegelisahan kita adakah iman kita meningkat ataupun tidak? Kegelisahan kita naik ataupun tidak iman kita? Naik ataupun tidak amal kita? Naik ataupun tidak tawakal kita? Naik ataupun tidak sifat syukur dan sifat redha kita? Naik ataupun tidak sifat zuhud dan juga sifat qanaah kita? Naik ataupun tidak sifat yakin dan juga sifat-sifat yang mulia yang Allah SWT ingin tanamkan di dalam hati kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naik ataupun turunnya harga barang, ia tidak memberi kesan kepada rezeki seseorang. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan sehingga kesibukan dan perlombaan kamu terhadap rezeki itu menyebabkan kamu lalai dan juga leka terhadap mengapa kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya dan Allah akan datangkan rezeki kepadanya daripada arah yang tidak disangka-sangka.